Siap pun karipap aku. Korang rasa lah, aku nak try niaga karipap ni. Ayo. You jual karpet sama ais sajalah. Ini karipap tak payah buat lah. Ni apa lah roman ni? Hah? Kau buat karipap ni pakai gigi kau apa? Dah macam lengkuas dah tengok. Ni apa lah? La ilaha illallah karipap ni. Hei. Oh Allah. Nak tega apa ni? First time dalam sejarah seumur hidup saya tak selera tengok makanan ni. Ni apa benda ni bang? Dah macam batu sungai saya tengok. Hey. Haka. You tak payahlah berniaga. You tak payahlah susah-susah. I bagi you duit, you duduk rumah sajalah. Tak payah berniaga lah. I tolong you lah. You tak payah berniaga lah. You duduk rumah saja. Ui, tak payahlah. Ini apa yang kau bising-bising ni? Ya Allah. Ini sihir ni. Sihir. Kau jangan buat main macam ni, sirik. Ni apa benda ni? Kau buat pujaan apa ni? Lain macam lah rupa ni. Hah? Apa ni? Pakcik. Tu karipap lah pakcik. Dah rupa dia dah macam cicip. Mulut lemah ni laju by the way, kau buat karipap ni pakai siku ke? Kau sebelum buat karipap ni kau tak ada pusing-pusing dulu cari idea lain ke? Cari idea lain lah. Buat bisnes lain selain karipap ni. Jual buah ke apa ke? Ni apa ni? Ayam crispy. Gila aku duduk korang ni.